Assalamualaikum guys and welcome back to Helonfa. So hari ni aku nak tunjuk kat korang bagaimana cara dia untuk korang guna template sedia ada dalam apps CapCut. Ok, pertama sekali korang buka dulu apps CapCut. Kemudian dekat bahagian sini korang klik templates. Ok, klik templates. So lepas korang dah tekan template dan korang boleh scroll ataupun search ikut kategori macam TikTok, aesthetic dan macam-macam lagi lah. Korang boleh pergi dekat bahagian atas ni. Okay, klik yang sini, arrow ke bawah ni. Dia ada bagi option lah. Kita nak style macam mana. Ataupun tak jumpa, korang just tekan atas ni, TikTok contoh. Dan dia akan bagi macam-macam template lah. Contoh kita tengok template yang ini, okay. Jadi kalau korang berminat nak guna template ni, korang just tekan use template. Klik bawah ni, use template. Dan korang boleh pilih lah. Contoh gambar, kita guna gambar. So dah confirm, tekan next. CapCut akan automatic generate video itu sendiri. Akhir sekali, kalau korang dah berpuas hati dengan video ni, korang boleh just tekan export. Okay. So itu sahaja guys, cara untuk menggunakan template sedia ada dalam CapCut. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Helonfa dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.